Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK hari ni nak makan apa? Asam pedas ikan merah. Asam pedas tomeh. Dengan sayur bayam. Dan jangan lupa ni sambal belacan. Sambal belacan kita buh. Tu sambal belacan. Ulam apa hari ni? Sekejap lihat. Kenapa saya buat makan-makan ni? Sebab saya ada 5 kafe. Jadi tujuan makan ni untuk promote kafe saya lah. Orang jual ikan, mesti promote ikan. Orang jual spare part, promote spare part lah. Takkan nak orang jual spare part, promote jual ikan. No. Orang jual kafe makan, promote makan lah. Okay. Hari ni ulam apa hari ni? Apa pernah tengok tak ulam ni? Ni ulam legend ni. Orang utara kata pucuk cemamak. Dia rasa-rasa macam nak cerita tak erti lah. Makan tahu lah. Alamak. Okey, mari makan. Jangan lupa. Ni. Yang ni kena ada. Kita sebut pewangi asli. Hari tu pergi sebut pewangi jamban dia tibai pula. Puan ni kamu boleh ingat. Pewangi asli. Ambil yang kecil. Tahu, kalau nak ambil muda yang kecil macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia rasa. Kalau ambil yang besar tak rasa. Ambil yang muda yang kecil. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak ulang depannya. Jatuh. Ni nampak ni. Tarik macam tu. Lembutnya. Pucuk cemamak. Cicah sambai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li faqat. Taruh mulut. Ni. Pewangi semula jadi. Cicah sambai. Ulam teri, cemamak. Orang tak bisa makan, tak boleh makan. Sebab dia rasa macam mana? Dia rasa pedak-pedak sikit. Saya makan lah. Ingat kalau nak cari jerin yang kecil. Tapi dia muda. Dia akan rasa jerin itu. Aru dalam. Pucuk cemamak. Dia rasa pedas-pedas sikit. Tarik sama dia. Dia ulam. Bak. Ikan. Kau dah macam apa tak nak. Sedap. Nak try. Pucuk cemamak. Jeri muda. Ulam pucuk cemamak. Jangan lapar pula. Jangan lupa siapa yang menonton video ulam apa hari ni, pergilah ke kafe saya di Taman Medan, UAK Cafe, Bukit Jelutong, UAK Cafe.
USJ 8, UAK Cafe. Cari ya. Wangsa Maju dan juga jangan lupa di Lubuk Meriam Pulau Pinang, UAK Cafe. Jom makan. Allah bagi kenyang. Kita tak ada apa.